Kita jarang meminta, sedangkan Allah itu suka manusia yang paling banyak memohon kepada Allah. Maka Nabi, dia tengok muka Sayyidina Muaz ibn Jabal. Nabi kata, demi Allah wahai Muaz, aku sayang kamu. Wahai Muaz, lepas Nabi sebut tu, aku sayang kamu wahai Muaz, jangan tinggal tiap-tiap kali selepas kamu solat, selepas bagi salam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, manusia bila dia jadi orang yang paling mengingati Allah, orang yang paling berterima kasih kepada nikmat yang tak boleh dikira daripada Allah, dan orang yang paling baik ibadahnya, maka dia adalah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat semua. Maka dia dapat semua. Nabi pegang tangan Sayyidina Muaz, Nabi kata jangan tinggal.